Rakyat Malaysia tanpa sedar menjadi penyelamat kepada projek Kereta Pelaju Indonesia Wush yang menghubungkan antara Jakarta dan juga Bandung. Kalau tak ada pelancong Malaysia, kereta api laju Wush dekat Indonesia tu boleh bankrupt ke? Warga Malaysia menjadi penyelamat host dari mangkrakayang IKN. Kereta cepat Wush, proyek kebanggaan Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, telah menarik perhatian wisatawan Malaysia yang ingin merasakan kecepatan dan kenyamanan transportasi modern ini. Meskipun sebagian besar penumpangnya adalah warga Indonesia, kehadiran turis Malaysia turut memberikan warna tersendiri dalam operasional Wush. Namun, muncul narasi di media sosial yang menyebut bahwa turis Malaysia menyelamatkan Wush dari kerugian, yang kemudian dibantah oleh netizen Malaysia sendiri sebagai hoaks dan dianggap lucu. Mereka menegaskan bahwa klaim semacam itu tidak berdasar dan menekankan pentingnya menghormati fakta bahwa Wush adalah hasil karya dan kebanggaan Indonesia sepenuhnya. Rakyat Malaysia tanpa sedar menjadi penyelamat kepada projek Kereta Pelaju Indonesia Wush yang menghubungkan antara Jakarta dan juga Bandung. Wush ni antara projek kebanggaan Indonesia. Sebab apa? Sebab ini merupakan kereta pelaju pertama di Asia Tenggara. Sejak mula beroperasi pada Oktober 2023, lebih 200,000 penumpang antarabangsa dah naik tren ini dan majoritinya datang dari Malaysia. Projek ini juga sebahagian daripada inisiatif Mega Belt and Road China dengan kos pembinaan sekitar 34 bilion ringgit dan sekarang ni Wush dalam keadaan yang agak terhimpit kerana hutang dan juga kos faedah. Mengikut rekod kewangan dalam separuh pertama 2024, kerugian Wush adalah melebihi 1 bilion ringgit. Apa pendapat anda? Korang tahu tak situasi kewangan kereta api Wush Indonesia sekarang tengah terombang-ambing. Penyelamatnya adalah rakyat Malaysia sendiri. Rupanya, tanpa duit pelancong Malaysia, kereta api cepat milik Indonesia ini mungkin sudah bankrupt. Bayangkan apa yang akan berlaku pada kereta cepat ini jika penumpang dari Malaysia stop naik Wush. Adakah Wush boleh tahan? Jadi ceritanya begini. Wush ni train laju dari Jakarta ke Bandung. Kononnya projek mega dengan kerjasama Indonesia China. Tapi dalam diam rupanya mereka tengah struggle teruk. Syarikat KCIC yang handle Wush dah rugi 1 bilion untuk setengah tahun 2024 je. Banyak gila kan? Mereka sebenarnya tengah terbeban dengan hutang pembinaan yang super tinggi. Yang paling parah, PT Kereta Api Indonesia, syarikat kerajaan Indonesia yang terlibat dalam projek ini, terpaksa tanggung beban hutang yang gila-gila. Bayar faedah pinjaman tu pun dah buat poket kering. Mana tak struggle kalau macam ni? Dan sekarang, shocking fact ni adalah lebih 200,000 pelancong Malaysia dah naik Wush. Dan kita jadi sumber utama pendapatan mereka. Sampai ada netizen Indonesia sendiri cakap, kalau tak ada pelancong Malaysia, confirm Wush akan bankrupt. So, situasi ini tunjuk betapa pentingnya hubungan kedua-dua negara ini. Memanglah Wush tu jadi lambang kemajuan negara jiran. Tapi secara diam-diam, kitalah yang bagi mereka sokongan kewangan. Hubungan ekonomi antara Malaysia, Indonesia lagi penting dari yang korang sangka. Kalau korang pernah naik Wush, jom share pengalaman korang kat komen. Bagi yang belum try, mungkin dah masa nak support jiran kita sambil enjoy teknologi yang cool ni. Jangan lupa follow Vocat untuk lebih banyak berita-berita menarik. Bayangkan, kereta api laju Indonesia, tapi yang naik ramai-ramai orang Malaysia. Kereta api laju Wush, projek Mega Indonesia. Tapi yang support awal-awal bukan rakyat sendiri. Daripada 200,000 penumpang antarabangsa, lebih 40% adalah orang Malaysia. Tapi mesti korang tertanya-tanya, kenapa rakyat Indonesia tidak menaikinya? Satu, sebab harga tak murah. Kedua, jaraknya tak jauh sangat. Lagi satu, sebab akses ke stesen macam susah dan leceh. Jadi diorang lebih prefer naik bas ataupun tren biasa. Yang sanggup naik? Orang Malaysia. Suka test tren laju, konten TikTok, feeling-feeling luar negara gitu. Kitalah yang bagi nyawa kat Wush masa awal ni. Tak sangka kan? Tren paling laju Indonesia diselamatkan oleh pelancong paling... Kalau tak ada pelancong Malaysia, kereta api laju Wush dekat Indonesia tu boleh bankrupt ke? Okey, jom kita jawab persoalan ni dengan fakta dan data. So baru-baru ni kecoh lah cerita pasal kereta api laju Wush dekat Indonesia yang dikatakan tengah hadap masalah kewangan tapi masih lagi diselamatkan oleh pelancong terutamanya daripada Malaysia lah. Bahkan tetapi sebelum tu
jom kita cerita sikit lah pasal WUSH ni. WUSH ni dia adalah satu projek kereta api yang berkelajuan tinggi lah, dan juga yang pertama dekat Indonesia. So jalan dia adalah daripada Jakarta ke Bandung dengan masa perjalanan sekitar dalam 45 minit hingga 1 jam macam tu lah. Tapi kalau kau naik kereta, dia adalah makan masa dalam 3 hingga 4 jam. So projek ni dibuat di atas kerjasama China melalui inisiatif Belt and Road, dan dia telah belanja lebih kurang dalam 34 bilion ringgit lah. So apa masalah utama kereta api laju WUSH ni? Dia sebenarnya masih lagi tak dapat tampung kos yang tinggi yang cecah sekitar 34 bilion lah. Dan 34 bilion ni sebenarnya dia adalah satu bajet yang sangat tinggi dan jauh daripada sasaran asal, iaitu 20 bilion. Jadi setakat ni apa yang berlaku ialah dia punya hasil dia masih lagi tak dapat nak tampung kos operasi lah. So dengan kata lain, dia rugi. Jadi buat masa ni kerugian ni ditanggung oleh siapa? Dia ditampung oleh dana kerajaan dan juga pinjaman luar. Jadi betul ke rakyat Malaysia ramai naik kereta api ni? Kalau kita tengok sejak WUSH ni beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, lebih 200,000 penumpang asing yang telah gunakan perkhidmatan kereta api ni lah. Dengan pelancong Malaysia menyumbang sekitar 85,000 orang, dan ini juga menunjukkan bahawa pelancong Malaysia ni adalah penyumbang utama di dalam jumlah penumpang asing. So, jawapannya memang rakyat Malaysia paling ramai support kereta api laju ni. Ramai rakyat Malaysia ni dia guna WUSH sebab dia dapat jimatkan masa bila pergi Bandung daripada Jakarta. Daripada berjam-jam naik atas jalan raya tu, lebih baik duduk dalam train dan 1 jam dia sampai lah. Dan ni persoalan yang kedua, adakah sokongan rakyat Malaysia ni menyelamatkan WUSH daripada rugi? Jawapannya tidak, sebab walaupun kehadiran pelancong Malaysia ni dia bantulah naikkan jumlah penumpang, akan tetapi WUSH masih lagi rugi. Pada separuh pertama tahun 2024, KCIC melaporkan kerugian sebanyak 1.06 bilion ringgit dan ujuran kewangan pada tahun 2023 menjangkakan defisit sebanyak 955 juta ringgit. Cuma kehadiran pelancong daripada Malaysia ni dia dapatlah mengurangkan kerugian ni. Dia lebih teruk kalau pelancong Malaysia ni tak support. Kesimpulannya, walaupun kereta api WUSH ni dia adalah simbol kemajuan dan prestij untuk Indonesia, tapi hakikatnya dia masih lagi sangat perlukan sokongan luar lah untuk survive. Dan Malaysia pula jadi penyelamat utama untuk mengurangkan dia punya kerugian tu. Tapi kalau pergantungan ni terlalu tinggi, satu hari nanti WUSH mungkin boleh bertukar menjadi sebuah beban. Orang Malaysia ini dengan sombongnya mengatakan bahwa 200,000 penumpang Malaysia adalah penumpang terbanyak kereta cepat WUSH, dan penumpang Malaysia telah menolong operasional kereta cepat WUSH sehingga tidak bangkrut. Hahaha. Padahal ini kenyataannya. General Manager Corporate Secretary KCIC mengatakan, sepanjang tahun 2024, PT KCIC telah mencatat sebanyak 6,06 juta penumpang menggunakan kereta cepat WUSH dari dan menuju 4 stasiun kereta cepat, yakni Halim, Kerawang, Padalarang, dan Tegaluar, Sumarekon. Kereta cepat WUSH telah terbukti dan terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan yang cepat dan nyaman. Jumlah penumpang sepanjang 2024 disokong oleh berbagai momen penting yang terjadi seperti angkutan lebaran pada periode Maret-April 2024, frequent Husher Card yang diluncurkan pada Mei 2024, liburan sekolah pada periode Juni-Juli 2024, pembukaan stasiun WUSH Karawang, serta angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Nataru. Kalau dihitung secara matematika, 200,000 dari 6,06 juta hanya 3,30%. Penumpang kereta cepat WUSH dari Malaysia hanya sebanyak 3,30%. Suka kepedean ini warga Malaysia? Atau memang warga Malaysia tidak bisa berhitung? Operasional kereta cepat WUSH tanpa penumpang dari Malaysia tidak akan bangkrut. Penumpang dari Malaysia cuma 3,30%. Peratus adalah bahasa Melayu Malaysia yang artinya persen. Hahaha.